Hai korang, hari ni I bawa dekat Hotel Center Pudu. Dekat sini suasana sangat cozy dan bersih. Walaupun hotel ni kategori bajet, tapi bilik dia pun cukup lengkap. Paling penting, katil dia empuk sangat. Mini pantry ada, lepas tu slipper pun ada disediakan. Dan nak telefon, nak panggil orang dekat situ pun boleh. Bilik air dia pun bersih dan kemas, siap ada toiletries. Nak keringkan rambut, hair dryer pun ada. Lepas tu shower ni ada panas, sejuk. Nak bersiap, meja makeup ada. Nak iron tudung ke baju ke, lepas tu bosan tengoklah TV. Pemandangan pun sangat cantik. Lokasi sangat strategik. Kalau hotel je korang boleh terus jalan kaki 5 minit ke Lalaport BBCC, Berjaya Times Square, ataupun nak pergi shopping pavilion pun dekat sangat. Hotel ni cuma 10 minit jalan kaki daripada LRT dan juga monorail Hang Tuah. Korang juga boleh sarapan dekat Lam Lat Basery Coffee House. Banyak pilihan buffet yang ada dekat sini. Nasi lemak sampailah pastry segar. Restoran dia pun memang sangat selesa. Korang nak sarapan kat sampai bekerja sikit ataupun nak kecek dengan kawan, ingat tau, sarapan bermula daripada 7 pagi sehingga 10 pagi. Overall experience stay dekat sini memang best. Makanan pun memang sedap-sedap, layan sangat. Overall experience stay dekat sini memang sangat puas hati. So kalau korang plan nak jalan kaki atau nak ambil angin hujung minggu ni, I recommend dekat Hotel Center Pudu. Jangan lupa save video ni, tag kawan-kawan atau partner korang. Okay?